Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Menghormati lagi saya muliakan Tuan Musi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal serta para jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama duduk dalam program Perimarahan Masjid dengan melakukan solat berjemaah, dan seterusnya kita meneruskan dengan iktikaf dan sama-sama kita menghayati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita telah membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Cumanya kita tak masuk lagi tentang perkara-perkara yang kita faham, seperti mana yang hadis yang selalu saya baca, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu apabila dia dia melakukan kesalahan, dia buat silap, dia buat salah, maka akan ada bintik hitam dekat hati dia. Jadi kalau kita bahas tentang perkara-perkara yang kesalahan lah, buat salah, mencuri ke, mengatakan orang, dan perkara-perkara yang kita faham bahawa dia tu satu kesalahan, okay? Macam-macam lagi lah, panah baran, takut miskin, khayal, semua tu kita secara mudah kita boleh faham. Tapi yang kita bahas sebelum-sebelum ini ialah asas supaya apabila kita bahas topik-topik yang akan datang nanti, kita mudah faham. Benci ke orang, saya tak takut miskin. Tapi ada perkara-perkara lain yang menyumbang ke arah tu. Itu yang kita bincang sebelum ni. Kita sebut tentang cakap berlebihan, cakap benda tak perlu. Kita rasa yang lain okey dah, tapi tetap dekat dia tu dia ada rasa macam semacam lah. Kerana semua itu menyumbang. Cakap berlebihan, tengok berlebihan, pandang berlebihan kan. Berkawan berlebihan. Mana berkawan berlebihan tu maksudnya tak perlu. Berkawan tak perlu kawan pun sebenarnya. Okey. Macam pandang juga, pandangan yang tak perlu. Jadi hari ini pula kita masuk dalam satu bab, iaitu makan yang tak perlu, makan berlebihan. Ini cabaran cukup banyak lah, terutama sekali bagi penceramah. Satgi ada menu lah kat dia, tak banyak sikit pun kan. Setengah tempat tu pula pengurusi itu surau tu tak restoran. Yang saya kenal keluarga mereka ni jago lah masak. Masak tu kira jago lah, anak-anak lelaki ni. Dan dia pula digunakan isteri yang pandai masak. Jadi macam baru ni kan, jadi kita mai tu dia buat dengan perut masak lemak, daging goreng, sambal belacan, pekasam, ayat asam masak perut,
Lepas tu buat nasi tambah pandu. Dia tu. Tu yang Allah sebut kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia tu menyangka sama lah dengan saya pun? Adakah saya akan dibiarkan hanya berkata saya beriman, wa hum la yuftanun, mereka tak diuji. Tu dia lah, mesti diuji punya kan. Hak lain boleh gagah lagi, tapi kalau nak makan ni dah ni bernuri hanya kan. 2 bernuri. Okey, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah kata makanlah, minumlah, tapi jangan wa la tusrifu. Jadi tusrifu ni, al-israf ni boros, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Itu tusrifu. Okey, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka pada orang yang berlebih-lebihan. Tak kisahlah buat apa pun, Allah tak suka. Jadi bila kita buat benda Allah tak suka tu, bermakna kita buat salah. Bila kita buat salah, ayat tadi lah yang kita baca tadi tu, Nabi sebut tu, bila buat salah aja akan ada bintik hitam kat hati. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia sedang dia beristighfar, minta maaf dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan, dia bertaubat, suqila qalbuhu, bersihlah hati dia. Lepas tu buat pula, baik ada, buat balik, zida fiha, bertambah bintik hitam tu. Istighfar balik, okey balik. Kalau tak istighfar tak apa, hatta ta'luwa qalbahu, sampai bintik hitam tu penuh dekat hati dia habis. Matilah, mati, hati tu mati habis. Tak ada. Kalau penyakit, hati kita berpenyakit, barangkali kita kesihat, barangkali hati tu dia mati. Kita ni tak tahulah, kalau kita berasa hati kita bersih yang takut juga berasa bersih, berasa dia tak ada salah pun masalah juga tu. Dia berasa hati dia cukup bersih, kan, sampailah ujub pun masalah juga. Tambah pula dia berasa hati dia bersih, dan jemaah-jemaah ni tak bersih macam dia, lagi teruk. Barangkali dia yang hatinya mati. Nampak? Berasa diri itu suci, Allah tak bagi kan. Okey. Itulah kata ulama, perkara yang memisahkan, yang membinasakan yang paling besar kepada anak Adam, iaitu syahwat perut. Okey. Kerana sebabnya lah Nabi Adam AS dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga. Sebab kes makan lah, Tuhan tak bagi makan tu. Okey. Ada yang kata bukan sebab makan, sebab dekati. Dia tak kisahlah. Tapi nak abaknya bila Tuhan tak bagi dekat, tak bagi makan, tak bagi pegang, tak bagi tengok, tak bagi dengar, apa saja, kalau kita buat yang tak bagi itu, sama lah, dia akan jadi bintik hitam di hati. Makna satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam, satu je silap dah, dia keluar daripada syurga. Allah keluarkan dia daripada syurga. Kita buat salah punya banyak nak masuk syurga. Tu satu hal juga tu. Dah salah banyak, tak mengaku salah. Dah tak mengaku salah, dia tahu buat salah, dia tak taubat, dia tak istighfar, lagi teruklah, hati tu mati. Okey, apa akan jadi? Zida fiha, bertambah bintik hitam tu. Tu yang Allah sebut fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakit hati tu.
zida fiha tu tambah hatta ta'la qalbahu, sampai hitam penuh peti dalam peti hitam. Lagi teruk, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih pun jadi teruk. Kalau dibiarkan lagi melarat lah, cukup bahaya penyakit ni. Jadi perut pada hakikatnya adalah sumber syahwat, penyakit dan berbagai-bagai bencana. Baru ni program di UiTM doktor tu cerita, nak cerita bab mental. Mentalnya bab mai pada makan, mai makan tak cek kesihatan, mai penyakit tak pernah pergi cek, tak sedar ada penyakit 3 serangkai. Tak sedar, tiba-tiba mai penyakit. Bila mai penyakit, kacau mental dia. Nak buat kerja penat. Lepas tu nak ambil KPI tak lepas. Jadi macam-macam Ia diikuti oleh syahwat alat kelamin, kemudian diikuti dengan syahwat makan dan perkahwinan. Okey, syahwat. Jadi kenapa bahaya? Kenapa bahayanya bab makan berlebihan ini? Kerana apa? Kerana Allah tak suka. Dia Allah tak suka je pun. Tapi dalam surah Ghafir, dalam ayat 43 dah ayat penghujung tu, wa annal musrifina hum ashabun nar. Okey, Allah kata sungguhnya orang-orang musrifin ni mereka semua ashab. Ashab tu bukan masuk neraka semata-mata. Bila sebut ashab, dia kekal dalam neraka. Itu kes makan tu. Kita ingat tak apa kot, sebab tak nampak haram dia tu. Tapi kalau Allah tak suka tu, dah sebut pula, dah lah innahu la yuhibbul musrifin, ditambah pula dengan ayat lain. Okey, wa annal musrifin hum ashabun nar. Memang tak boleh memang tak boleh sangat-sangat tu. Tapi itulah cabaran kan, cabaran bagi kita lah. Bagi kita, kerana apa? Perkara tu jelas-jelas nampak kan. Dia jelas-jelas nampak. Dan begitu juga bila kita menyebut tentang Allah tidak suka ni, tengok Nabi kata innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullah ay ya'ti al-mar'u ataupun ay ya'ti al-mu'min ma harramallahu alaihi. Sungguhnya Allah tu ada jemaah cemburu. Allah tu dia cemburu. Itu pun cemburu yang bermaksud tidak suka. Kepada apa? Kepada seseorang ataupun orang mukmin yang melakukan perkara-perkara yang Allah harapkan ke atas dia. Dia buat juga, dia lakukan juga, maka akan ada bintik hitam dekat hati dia. Itu yang payah. Jadi bintik hitam lah petanda dia. Okey, kalau dia sedar, dia beristighfar dan dia bertobat, okey, bersih hati dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi bila bersih hati dia, itu yang akan bertemu Allah nanti. Okey. Kerana apa? Pada hari kiamat ni tidak ada manfaat lagi harta dan anak bina, melainkan yang bertemu Allah nanti hati dia qalbun salim, hati yang bersih. Gitu. Jadi macam mana nak bersih kalau dianya sentiasa kotor, dianya sentiasa ditambah lagi dengan kekotoran-kekotoran tu. Okey. Sampailah dia dapat azab yang pedih. Okey. Kalau seseorang itu menjaga perut dan dengan berlapar dan menyempitkan jalan-jalan syaitan, sudah tentu perut itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bermegah-megah dan melampau. Jadi ada satu hadis sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi hasbu ibni adam akalatun yuqimna sulbahu
fa in kana la mahalata fa thuluthun ta'amuhu wa thuluthun syarabuhu wa thuluthun li nafsihi. Maksudnya tidak ada satu bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam beberapa suapan makanan yang boleh menegakkan sulbinya. Jika perlu juga dilakukan, hendaklah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Tapi malangnya penuh 3/3 makanan. Dia main yang tak ni tak apalah kan, tapi dia buku hidang tu Allah. Yang kita kena, yang pengurusi pula hantar WhatsApp dah menu malam ni. Penceramah pun tak makan lah kat rumah. Abang dah kat rumah tu sambil masak lah tengah hari petang ni, kita nak ready malam ni. Tu cabaran dia cukup kuat kan, cabaran dia cukup kuat. Okay? Hadis tersebut mengumpulkan asas penting berkaitan dengan perubatan. Menurut Ibnu Miskawayh, seorang pakar perubatan Islam, kalau masyarakat menggunakan kalimah-kalimah ini, sudah tentu mereka akan selamat daripada ditimpa dengan berbagai-bagai penyakit dan bencana. Dan sudah tentu tidak ada keperluan lagi kepada hospital dan juga kedai-kedai ubat. Maksud dia gitulah. Bukan suruh tutup hospital, bagi tak perlu sangat lah. Pasal apa? Pasal jaga makan. Jika makan berlebihan, Allah tak suka dan boleh mendatangkan penyakit hati. Dan juga dalam soal makan, bukan saja tentang makan, tapi soal membeli makan. Apa yang dia beli? Bila sebut tusrifu, israf tadi, berlebih-lebihan, boros, kan? Jadi itulah perkara yang selain pada logo halal yang kita nak kena tengok. Kita jaga, jangan ini tak halal, tak ada logo halal pun, tapi kita beli banyak mana kita beli. Kalau lebih daripada yang perlu, maka itu yang dikatakan sebagai, Allah sebut wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Apa beza dia? Kan? Kita jaga halal, pastikan tidak ada benda-benda yang meragukan, syubhah. Tapi kita beli berlebihan, termasuk lambak ni. Tu kita kena beringat tu. Salah tak? Salah. Saya makan jaga, saya makan tak banyak sangat, tapi sekali dia beli penuh, boleh dia beli. Bagi ke orang pula, tak bagi ke orang, kedekut kami. Lepas tu buang. Tak habis, dia nak rasa sikit je. Jadi termasuk dalam orang-orang yang melampaui batas. Allah tak suka. Tempat dia di mana? Tempat dia dekat neraka. Allah makna itu. Orang-orang yang musrifin ni hum ashabun nar. Mereka kekal dalam neraka. Bukan masuk neraka dan keluar balik. Dia sebut ashabun nar, kekal dalam neraka. Okey. Kerana apa? Kerana bila dia melampaui batas, dia boros. Siapakah dia? Innal mubadzirin kanu ikhwanasy syayatin. Sungguhnya orang-orang bazir itu mereka adalah kawan-kawan syaitan. Kawan-kawan syaitan, sahabat karib syaitan. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Syaitan ni dia kufur kepada Tuhan mereka. Bila kufur, terus balik jadi dia. Walil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kita baca tadi surah Al-Mulk tu, baca bagus dah. Alhamdulillah saya malam-malam Al-Mulk ni aish. Tapi dia duk amai hak tadi tu. Dia kufur. Kenapa? Sebab tadi. Sungguhnya orang-orang yang kufur pada Tuhan mereka, tempat dia kat mana? Azabul jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tu kita takut tu. Sebenarnya mengambil makanan yang sedikit dapat menjernihkan hati, menguatkan kefahaman, merendahkan nafsu, melemahkan hawa dan juga kemarahan. Okey? Itu maksud dia. Barulah kita boleh nak pergi ke lain. Kerana apa? Kerana apabila kita tak jaga makan
maka manusia akan terdedah kepada dia punya terdedah kepada syahwat yang tak dapat nak dikontrol. Sebab dia kena kontrol dengan makan. Tapi bila dia tak kontrol, maka dia akan ada satu keinginan kuat terhadap sesuatu yang menyeronokkan, seperti makanan, hubungan seksual, harta, kemewahan dan kedudukan. Itulah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Jadi kalau manusia tak jaga makanan dia tak jaga apa yang dia makan secara berlebihan, maka dia akan terarah kepada syahwat yang tidak terkawal. Okey, syahwat mana boleh tak ada. Saya nak matikan syahwat mana boleh tak ada. Macam pandang juga, berfikir juga, semua itu bebas. Manusia bebas memandang, manusia bebas berfikir, manusia bebas mendengar, manusia bebas makan, semua bebas, tetapi terbatas. Manusia boleh tengok tu tapi tak boleh tengok ni. Manusia boleh bergurau dengan kawan dia, tapi ada batasan. Dia boleh cakap apa saja dekat kawan dia sebab dah biasa, tapi kena ada batas dia. Okey, dia perlu dikawal. Yang pertama sekali, kena kawal makan dulu. Sebab tang makan itulah dia nak jadi dia nak telajak nanti tang makan sebab dia. Okey, dia akan membawa kepada apa? Dia akan membawa kepada zina, dia membawa kepada rasuah, dia akan membawa kepada pembaziran, kejatuhan moral, macam-macam lagi ya, disebabkan syahwat tadi. Dan seterusnya ada kata-kata ulama tentang hal ini. Siapa? Imam Asy'arani, dalam kitab dia yang memberi peringatan kepada orang yang terpedaya. Terpedaya kepada apa? Terpedaya terhadap dunia. Tadilah sama juga makan berlebihan ni, sama juga yang kita sebut dulu tentang fulan ingat kan, kita sembang kan fulan. Jadi apabila fulan ni, apa saja yang menghalang kita daripada ingat pada Allah, itu fulan. Apa akan jadi pada kita nanti di akhirat? Kita akan gigit jari, gigit tangan. Sebenarnya Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yawma ya''adu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu dia akan gigit ala yadahi, kedua tangan dia, gigit jari dia. Dia kata apa? Ya laitani, alangkah abai, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, alangkah baiknya pada dia pilih nabi sebagai jalan dia untuk dapat hidayah. Tu masa tu. Lepas tu dia kata apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai aku yang celaka, alangkah alangkah baiknya lam attakhidh fulanan
kalau aku tak ambil fulan itu khalilah, sebagai khalil, kekasih, kawan rapat. Okey, ada yang kata tak boleh nak buruh teman rapat, kerana perkataan khalil itu dikaitkan dengan ayat Ibrahim khalilullah. Ibrahim tu kekasih Allah. Jadi khalil tu kena tak kekasih. Kalau kita kata teman rapat, bila kita terjemah Ibrahim teman rapat Allah, tak kena. Gitulah. Itu ada setengah pendapat lah. Tapi tak apa, nak bagi tahu bahawa khalil itu apa saja yang membuatkan kita macam mana. Ayat lepas tu lah, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Jadi fulan itulah kan, laqad adallani, yang mana dia telah menyesatkan aku 'anil dzikri, daripada az-zikr, zikir, daripada ingat Tuhan, daripada mendekatkan diri kepada Tuhan, daripada nak mencapai matlamat dia seorang hamba itu, iaitu menjadi hamba yang mengabdikan kepada Allah. Ba'da idja'ani, setelah az-zikri itu datang dah. Okey, tapi fulan itulah yang menyebabkan dia tak tercapai matlamat dia sebagai Allah. Wa kana syaitanul insani khadula. Maka syaitan itu dia akan bagi penyesalan kepada siapa? Lil insan, pada kita lah. Sama dalam kes ni. Okey, fulan itu telah menyebabkan. Jadi fulan, memanglah Nabi sebut fulan tu pada seseorang yang tak sebut nama dia, tetapi fulan bermaksud apa saja yang menghalang kita daripada ingat pada Allah, daripada zikir kepada Allah, daripada mendekatkan diri kepada Allah, itu fulan. Jadi kalaulah fulan, kalaulah orang itu fulan, bila dia menghalang kita, menyesatkan kita, adallani 'anil dzikri, maknanya faktor dia tu fulan tu kalau orang, maka orang itulah yang menghalang kita daripada dekat pada Allah. Kalau fulan itu ialah handphone lah. Kalau fulan itu perniagaan lah. Dia tak boleh tinggal perniagaan dia. Okey, nanti dia menyesal. Sebab tu Allah tak sebut syaitan di situ. Allah sebut fulan. Last sekali dia sebut wa kana syaitanu lil insani khazula. Itulah fulan. Jadi fulan, bila Allah sebut umum macam tu, apa saja yang telah menyebabkan kita ni disesatkan daripada ingat pada Allah, termasuklah makan. Okey, jadi kita gigit jari nanti. Aku ni suka makan kerja aku, habis duit kat makan. Okey. Jadi bermacam-macam walaupun ada yang mengatakan bahawa yalah, kalau kita ni berlebihan suka makan kan, tak apalah. Jadi dalam bab pembaziran ni, dalam mazhab Syafi'i dia ada dua pendapat. Tapi bukan kira makan lah, tapi nak bagi tahu ada kalanya kita ni dia tak masuk makan sajalah, pakaian ke dan apa yang kita suka. Contohnya kita tak berada sangat, tapi teringin nak makan tomahawk. Orang nak buat lagu tu. Tapi bukan luar negara yang belas-belas ribu tu, mungkin di Shah Alam ke, dia nak pergi sangat bawa anak-anak dia. Satu pendapat kata tak boleh lah, dia mahal. Okay? Ataupun kita ni peminat baju, kita suka baju tu, nak juga merasa pakai jenama tu. Ataupun kita ni peminat batu permata, nak juga yang permata macam tu. Ataupun kita ni suka jenis kasut kan, kita nak juga pakai kasut yang berjenama tu kan, kita nak juga. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu ialah pembaziran. Membazir, dah tak mampu beli buat apa sampai himpun duit tu pekin. Dan ada satu pendapat lagi kata
itu bukan pembaziran. Okay, kerana itulah tujuan dia kerja. Okay? Dia kerja, dia himpun duit, dia ada keinginan tu, dia beli. Cuma jangan melampaui batas. Itu saja. Dia boleh beli. Satu pendapat kata jangan beli, satu pendapat kata beli. Begitu juga dengan bunga api. Dia masuk macam-macam lah dengan meracun. Sebab tu baru ni tengok hot juga perbincangan. Tempat saya raya-raya tu tak pasang pelita. Tak ada pasang pelita. Rupanya ada orang yang agak pengaruh lah. Orang maklum dah saya lah, tapi saya tak bagi tahu kat masjid lagi. Tak pasang pelita kerana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka kita ikut sama macam mereka lah. Jadi haram. Jangan lagu tu. Kan? Jenuh lagu tu. Agama lain api, kita tak boleh api. Kacau lagu tu. Dua pendapat juga. Okey. Jadi atas pendapat tadilah yang dibolehkan beli bunga api, boleh main meracun. Syarat meracun tu dia memang bahaya, tapi ada orang jaga. Dan orang faham setakat meracun macam tu tak bahaya mana. Cuma kalau budak-budak bahaya. Kan? Kalau sekadar tu umum faham, kan? Dan dia juga musim perayaan. Tak ada lambat pukul 3-4 pagi kita tidur cucuk depan rumah. Secara adat kebiasaan dia, waktu ni orang main meracun. Dan meracun tu duduk tembok atas je, tak mendarat siapa-siapa. Satu pendapat tadi kata boleh, dia bukan membazir. Satu pendapat tadi dia kata masuk neraka. Itu bukan tu. Dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat dalam bab tu. Okey, jadi kita tak perlu berkelahi lah. Kan? Ustaz tu dia baru masuk TikTok, dia glamour lah, dia masuk TV dulu. Tapi dia pesan dah, kalau anak-anak dia nanti beli meracun, hampa jawab lah kat kubur nanti. Tak apalah, dia pakai pendapat tu. Jadi kita ni tak boleh sembunyikan perkara tu, kerana dalam mazhab Syafi'i dia ada dua pendapat. Malah pendapat yang katakan boleh beli, boleh nak pergi tempat makan mahal-mahal juga kerana dia berasa teringin nak makan. Boleh beli juga seluar yang agak mahal sikit kerana dia nak rasa juga pakai seluar mahal. Dia beli jam mahal sikit, dia tengok orang pakai jam tu, dia kata kalau aku boleh beli jam ni. Tapi jangan melampau sangat, nak beli Patek Philippe sampai 200,000. Gaji kita tak bisa mana, agak-agak lah. Kan? Mahal lah, tapi tak ada lah melampaui batas. Okey. Jadi kata Imam Asy'arani, ulama salaf rasa gembira dengan tertahannya nafsu syahwat di dunia. Itu cerita dia. Sebab orang yang ikut nafsu syahwat, dia akhirnya kesudahannya tak indah mana pun. Allah silap lah, silap lah aku, silap beli tadi. Kan? Macam bulan puasa kan. Cuba kita beli macam-macam kan. Kena ajak segelas, rasa lega kan. Alamak, beli banyak ada pula. RM80 habis jadi. Memang dia akan menyesal last sekali. Kenapa? Wa kana syaitan lil insani khazula. Syaitan tu memang dia akan membuatkan seorang itu akan rasa terhina, akan rasa menyesal. Okey, syaitan. Dan kita pun dah ikut syaitan, dah jadi geng syaitan tadi. Kerana apa? Kena membazir. Okey? Jadi pandai-pandailah kita ya dalam nak menentukan sama ada apa yang kita makan tu jatuh kepada membazir ataupun tidak. Kalau membazir, tempat kita di neraka dan ada penyakit hati. Itu saja. Nak bagi tahu bab makan ni panjang. Saya pun pergi buat nota sampai tak padan-padan. Kepin pun tak habis hari ni kan. Pasal banyak sangat cerita tu tentang makan ni. Okey. Jadi supaya kita beringat tentang lepas ni mungkin ada tidur berlebihan, kita akan bincang. Okey. Mungkin kita tak perasan cakap kita lebih dapat penyakit hati. Pandang kita lebih dapat penyakit hati. Berlebihan tak perlu. Kita berkawan pun secara berkawan yang tidak perlu jadi penyakit hati. Okey. Begitu juga kita makan yang tidak perlu akan dapat penyakit hati. Okey. Cuma berbezalah. Kita ni jenis makan sebungkus tak cukup nasi lemak.
Dia 2 buku baru dia rasa okey. Tapi ulama kata macam-macam lah. Macam-macam pandangan ulama lah. Bila makan, nafsu kata makan lagi berhenti, itu yang terbaik. Bolehkah kita? Cuma macam-macam pendapat ulama tentang tu. Okey? Tak boleh kita nak kata dia makan banyak tapi bukan melampau. Ni payah nak suka juga. Takkan kita nak kata nak makan kena dua sudu saja, tak kena pula. Kan, selagi nak buat kerja apa tak boleh ketang. Okey? Itu kita kena faham dirilah. Okey? Sebab kalau kita nak cerita hal tu dia sangat panjang lah kan. Ulama macam-macam cerita tentang hal tu. Okey? Jadi kat sini kuliah banyak kan, macam-macam orang cerita, nanti dia sambung dia faham lah. Okey? Jadi apa yang penting yang saya nak sampaikan ialah makan berlebihan adalah penyumbang kepada penyakit hati. Kerana apa? Dia mengelakkan syahwat yang tidak perlu. Syahwat, setiap manusia mesti ada syahwat. Cuma dia datang Al-Quran nak kawal syahwat tu supaya berada dalam keadaan yang baik. Kalau tak kawal nanti habis. Okey? Jadi setakat itu dulu pada pagi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Okey? Walaupun banyak perkara nak dibincangkan, cuma masa kita lah kan. Nanti kita jumpa lagi. Okey? Dan akan datang kita akan kait itulah. Nak cerita semua sampai kita pesan jemaah nak balik dulu, saya banyak lagi lah, tinggal jam 2. Okey? Jadi sekadar tu dulu untuk pagi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kena ingat dulu ni. Lupa ni tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia sama-sama mendengar kuliah Dr. Abu Bakar tadi, daripada start mula kita solat subuh sehingga habis kuliah. Dan saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang bergih kepada saya. Semoga Allah memberi kerahmatan dan limpahan rezeki yang halal dan berkat bagi tuan-tuan. Kalau suka dengan cara saya ni, silalah follow dan like untuk saya, untuk bagi semangat ke saya lagi, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.